Memang minat movie. Sekejap, phone tu nyorok sikit. Kantoi. You know you love me, I know you care. Hi, welcome to iFit Physio. What you do for living? Saya Khairul Faizin, founder iFit Physio. So sebelum ni saya bermula sebagai seorang fizioterapi dan sekarang fokus saya lebih kepada untuk membangunkan tim fizioterapi saya sendiri di bawah brand iFit Physio. Sepanjang saya berkecimpung dalam bidang fizioterapi ni, saya ada jumpa berbagai masalah lah, terutamanya masalah seperti masalah sakit pinggang, masalah sciatica, masalah slip disc dan juga masalah stroke. So apa fungsi kami adalah untuk membantu mereka yang mengalami masalah seperti yang saya ceritakan tadi, lebih kepada bantu diorang untuk kurangkan sakit, daripada terbaring untuk diorang duduk semula, daripada duduk bantu diorang untuk berjalan semula ataupun untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik dan juga lebih normal lah. Juga bantu mereka daripada sudut support emotionally. Kita bagi juga diorang macam tips ataupun cara untuk diorang tangani, ubah diorang punya lifestyle supaya masalah-masalah ni tak terjadi semula. Bukan sekadar membantu tetapi pada masa sama memberi support secara komprehensif kepada semua pesakit kami. Kita dah ada 3 branch dan 1 HQ bertempat semua di selatan, di Nilai Negeri Sembilan, di Serta Tropika Johor Bahru dan juga di Peringgit Melaka. Dan we are planning to keep growing lah. Saya dah 10 tahun dalam bidang fizioterapi. Untuk cawangan pertama kita dah masuk 7 tahun plus lah. Untuk cawangan kami di tempat lain almost 5 years and above lah. What's the turning point lah? Macam, aku nak buka lah aku punya ni brand and business sendiri lah. At first, secara general saya memang minat bisnes. Most of the time, tak adalah most of the time. Tapi saya kerap juga buat bisnes daripada sekolah. Tapi it's more towards small scale business lah. Jual jajan, like something like that. Bila dah masuk satu fasa, bila kita rasa macam berminat dengan benda tu, try untuk pursue benda tu. Tapi at the first place, kita rasa takut lah. Apa yang kita buat is kita cuba untuk gain experience dulu. Experience sebagai seorang fizioterapi. Tengok macam mana the operation works, macam mana flow of fizioterapi ni kalau daripada sudut point of view. Sebab sebelum ni kita pernah attach dengan hospital dan kita tahu macam mana flow of physio dekat hospital, like macam di referred by doktor dan sebagainya. And then kita nak dapatkan experience macam mana bekerja dalam bidang swasta pula, macam mana flow of process tu. Kenapa saya cuba untuk gain experience dulu, dan juga for sure as keyakinan sebagai seorang physio sendirilah. Bukan modal untuk bisnes lah. Saya mula dalam around 100 ribu dan it mainly boleh cover basic necessary ataupun basic equipment, physiotherapy equipment lah. So it depends kepada capacity yang kita nak buat dan juga risk yang kita nak ambil lah pada fasa awal tu sendiri. Cabaran bila jadi entrepreneur? Cabaran yang paling besar lah kot lebih kepada mental dan consistency kot. Di mana bila kita build bisnes ni, kita bukan bekerja sebagai diri kita saja atau untuk diri kita saja. Kita bekerja as a team. Maksudnya dekat sini, macam mana kita nak develop team kita, macam mana kita nak bersama-sama dengan team kita untuk move forward, macam mana kita nak retain kita punya team, macam mana kita nak train kita punya team supaya capai apa benda yang kita target. Okay, other than that, lebih kepada mental kot, mental. Macam mana kita nak manage mental kita. Sebab business ni doesn't mean you as a physio buat rawatan je. Macam you kena fikir dari sudut cash flow macam mana, you kena fikir daripada sudut flow operation macam mana, sales macam mana you nak attract client ataupun patient menggunakan marketing, how you manage you punya cash flow. And then there will be times where kita akan ada ups and down lah. Macam mana kita nak keep our morale waktu kita tengah down, macam mana kita nak keep momentum kita waktu kita tengah up. Itulah kot lebih kepada consistency dan juga mental strength. Mental strength is very very important. Sebab bila kita dekat atas, yes, kita tenang. Tapi bila kita kat bawah, macam mana kita nak push balik diri kita ke atas. Itu yang paling susah lah. So memang kena fikirkan, keep on fikir apa solution dia, apakah lagi yang kita boleh buat, apa lagi yang kita boleh fikir untuk kita dapat balik right on track balik. So benda-benda macam tu yang sangat-sangat a big challenges lah for me. So what's your favourite movie dan kenapa? Memang minat movie. Phone tu nyorok sikit. Kantoi. The Blind Side, story about seorang lelaki which is dia macam waktu tu dia tak dimotivate lah dengan dia punya hidup dia, social issue waktu tu. And then ada seorang individu yang memang bantu dia, and then waktu tu dia grow as a person lah maksudnya. So nak tunjukkan kat sini the impact of an individu boleh buat ke arah individu yang lain. Sometimes motivation, and then kita rasa macam benda yang kita boleh bantu orang tu sebenarnya dia nampak kecil. Kita nampak macam dia just ambil and then just pergi support system, bukan? Sebenarnya dia ambil tapi sebenarnya dia dah mengubah satu kehidupan orang yang pada asalnya tak nampak pun ke mana arah pergi hidup dia. It's a big thing lah for me. It's one of the best stories I ever watched lah. Alright, okay, thank you. Okay, thank you bro for your time. Nice one. Okay.